Kisah ini tentang Man, seorang anak perantau yang degil. Jam dah pukul 8.30 malam, tapi dia berkeras nak balik kampung malam tu juga sebab rindu kat ibu. Ibu dia dah pesan, "Man, bahaya jalan kampung ni sunyi. Balik esok pagi je lah." Tapi Man tolak lembut. Dia kata dia tak sabar. Lepas siap kemas baju, Man terus memandu masuk highway menuju ke selatan. Selepas 1 jam, dia keluar highway dan mula masuk jalan lama. Masa tu jam dah pukul 12.30 malam. Lagi 30 km nak sampai kampung. Jalan memang gelap gelita. Kiri kanan cuma hutan kelapa sawit. Tengah fokus memandu, Man nampak sebuah bus stop lama kat tepi jalan. Selalu dia lalu situ, biasa je. Tapi malam ni, bus stop tu nampak pelik. Ada satu tiang kat situ nampak tinggi semacam. Lebih tinggi dari bumbung bus stop. Man kecikkan mata nak kepastian. Bila kereta makin dekat, darah Man berderau. Rupa-rupanya itu bukan tiang konkrit. Itu adalah pocong yang sedang berdiri tegak di atas bumbung bus stop. Kain kafannya lusuh, berdiri kaku macam patung. Man baca segala surah yang terlintas. Mata dia sempat jeling cermin sisi, nampak pocong tu masih berdiri kat bus stop. Man lega sikit, ingat dah lepas. Tiba-tiba, satu kereta bau wangi semerbak. Bau bunga melur campur tanah. Bulu roma Man meremang satu badan. Rasa macam ada benda kat seat belakang. Man beranikan diri jeling cermin pandang belakang. Jantung Man macam nak gugur. Benda alah tu ada kat seat belakang. Duduk diam, berbungkus. Man ketakutan tahap dewa. Bacaan ayat kursi dia pun dah tunggang langgang. Sebab terlalu takut, Man tekan minyak laju-laju. Tiba-tiba, benda kat belakang tu berdehem dengan suara garau. Aduh, dia tegur pula. Man terfikir, mungkin hantu ni gayat sebab dia bawa laju sangat. Man perlahankan kereta. Dalam hati dia menyumpah seranah. "Kau bila nak keluar ni? Tolonglah pergi kacau orang lain." Hampir 10 minit penumpang tu tumpang tengok pemandangan. Tiba-tiba bau wangi tu hilang. Bila Man toleh belakang, seat dah kosong. Ingatkan dah habis, rupanya belum. Man dah sampai simpang nak masuk kampung dia. Tapi lorong tu tak jumpa. Puas Man pusing. Dah 15 minit dia tawaf kawasan sama. Jalan tu macam disorok. Man berhenti tepi, istighfar dan tenangkan diri. Dia baca doa dan jalan balik. Tak sampai 2 minit, terus jumpa lorong tu. Padahal tadi dah lalu banyak kali. Sampai je rumah, Man terus peluk ibu dia erat-erat.